Pengguna boleh memuat naik bahan pengajaran ke galeri CIDS untuk dikongsi dan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tekan muat naik pada menu di bahagian atas. Pada ruangan Create Folder, jika anda ingin mencipta folder atau menambah folder baharu, masukkan nama folder dan tekan Create. Abaikan langkah ini jika anda tidak memerlukannya. Untuk muat naik, tekan Choose File. Pilih file image daripada folder dalam komputer anda. Pilih folder untuk menyimpan bahan yang dimuat naik, kemudian tekan Upload. Jika tiada folder dipilih, bahan akan disimpan di ruang utama. Untuk memasukkan bahan ke dalam RPG, tekan menu Galeri. Pilih dan tekan imej yang dikehendaki daripada folder atau ruang utama. Imej akan dipaparkan. Tekan copy image URL, kemudian tekan OK pada kotak mesej yang dipaparkan dan pilih Tutup untuk menutupnya. Kini, anda boleh memasukkan bahan tersebut ke dalam RPG sebagai bahan pengajaran.